Sekarang ni di Asia Tenggara dilanda banjir yang dahsyat. Kalau tengok berita, hampir seluruh rantau ini terkesan dengan banjir, tanah runtuh, jalan terputus, semuanya jadi secara serentak. Di Vietnam sahaja lebih 90 orang pergi selamanya dan puluhan ribu rumah tenggelam habis. Di Malaysia, di bahagian utara Semenanjung sekarang ni dah masuk zon merah. Dari Perlis, Kedah, sebahagian Pulau Pinang sampailah ke utara Perak, hampir semua ditanda sebagai kawasan berisiko tinggi. Di Kelantan pula sama, air dah naik, dan di Thailand pula di bahagian kawasan terutama di bahagian selatan lumpuh akibat banjir. Kalau tengok dekat belakang saya ni adalah banjir yang melanda di bahagian Sumatera Indonesia. Apa punca semua ni? Yang pertama adalah disebabkan monsun timur laut yang bermula pada 13 November dan dijangka berterusan sehingga Mac pada tahun hadapan, dan hujan ini berlapis-lapis turun tanpa henti. Dan yang kedua adalah disebabkan fenomena La Nina yang buatkan udara jadi lebih lembap dan hujan jadi lebih luar biasa di seluruh Rusia Asia Tenggara. Dan musim monsun ni baru saja bermula, jadi berhati-hati semua. Kalau ada yang nak travel ataupun nak balik kampung, rancanglah betul-betul. Kita doakan moga yang terkesan ini dipermudahkan segala urusan mereka.